Kalaulah aku ni ada harta, aku nak banyak sedekah. Tu masa bila? Masa tak ada duit. Apabila Allah Ta'ala bagi harta, waktu tu mula berkira. Berat tu. Masa belum kahwin, seronok nak kahwin. Macam-macam buat persiapan. Sanggup untuk kahwin. Rasa dah bertanggungjawab. Rasa dah mampu. Walaupun mak ayah nasihat, ayah fikir panjang-panjang. Ni nak bela nak orang. Bukan bela nak berorang. Ni anak orang. Dia menikah ni menikah dengan keluarga dia sekali. Menikah ni panjang masa dia. Satu ibadah yang panjang. Dia punya pelayaran dia. Ibadah paling panjang ni kahwinan. Hari-hari dalam ibadah. Berasa hatinya, silap katanya, macam-macam apa yang boleh berlaku. Masa sebelum kahwin tu duduk tegas, tak apa dah besar dah, terus duduk ajak lah, tahu lah semua tanggungjawab. Begitulah cara sembang kemah. Bila dah kahwin, baru tahu langit tinggi rendah. Bukan senang untuk mengemudi sebuah bahtera rumah tangga ni. Bukan macam nanti kena ada anak baru susah, tak ada anak pun dah susah. Nak jaga hati mentua, nak jaga hati mak sendiri, nak jaga hati isteri, nak jaga hati macam-macam. Tambah-tambah main musim nak raya. Sebelum nak pening balik kampung mana, habis duit dulu. Beli macam-macam persiapan tentang raya. Itu adalah perkongsian hidup yang kadang-kadang kita rasa macam satu yang indah. Tapi setelah mana kita merasai kehidupan itu, kita akan rasa berat dan kita rasa menyesal, dan akhirnya kalau aku tak kahwin lagi pun tak apa. Ada memang perkataan tu. Jadi dalam ayat ini, ayat yang pertama ini pun Allah Subhanahu Wa Taala kata pada mereka, dulu kamu ni sampai sanggup nak berkorban sebelum hijrah kerana kamu disakiti oleh kafir. Kamu nak berperang, kamu nak membalas apa yang mereka lakukan. Tetapi apabila sudah diwajibkan untuk tunaikan perkara tersebut, maka kamu pula tak mau nak berperang.